Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu sekali lagi dalam saluran Pak Mustar Al-Kisah. Semoga sahabat semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Ini hari saya nak menceritakan mengenai kisah seorang penggali kubur, yang mana perkara ni atau kisah ni berlaku lebih 20 tahun yang dulu lah, di sebuah kampung di negeri Johor, yang mana kisah ini diceritakan oleh seorang pengurus jenazah lah, yang bernama Pak Munawir dalam YouTube beliau, ataupun nama dia Sofi lah. Jadi dia pun dah beri kebenaran kepada sesiapa saja nak menceritakan kisah ini. Jadi saya ambil kesempatan untuk menceritakan kisah ini supaya menjadi tauladan dan iktibar kepada mereka yang mendengar. Jadi saya harap maafkan saya sekiranya seandainya ada kesilapan atau kesalahan dalam penceritaan ini. Tapi saya menceritakan dengan sebaik-baiknya lah, agar tidak ada kesilapan. Mungkin ada cerita-cerita atau cerita-cerita yang tak berapa tepat, tapi isinya mengenai penggali kubur tu lah. Kita gelarkan nama penggali kubur ni Wak Mael lah. Wak Mael ni seorang penggali kubur yang dah berkecimpung atau dah berkhidmat di dalam kampung tersebut, yang saya tak beritahu nama dia. Tempat tu pun tak detail sebab saya tak tahu kat mana, tapi dia dalam negeri Johor. Wak Mael ni menguruskan kubur ni atau menggali kubur ni lebih pada 30 tahun. 30-35 tahun lah dia menguruskan penggalian kubur tu, membersihkan kubur. Kalau ada jenazah nak dikebumikan, dia akan gali. Kadang-kadang dia pun menguruskan mandi mayat jugalah. Maknanya dia boleh buat perkara tu semua. Jadi Wak Mael ni tinggal dengan isteri dan anak-anaknya yang dah dewasa di sebuah rumah yang besar jugalah. Jadi Wak Mael ni, dia pendapatan dia sama ada menguruskan jenazah, menggali kubur, dan juga dia ada menanam sayur-sayuran tau. Sayur-sayuran macam lada tau, pokok lada, yang mana dia akan jual dengan penduduk-penduduk kampung. Jadi penduduk kampung pun akan beli lada merah lah dengan Wak Mael tu dan isterinya. Dan isterinya Wak Mael ni pun ada juga membuat perniagaan, iaitu menjual nasi lemak, yang mana dia akan jual nasi lemak tu, dan dia akan masak nasi lemak tu menggunakan bungkus pisang lah dengan surat khabar dulu, zaman dulu lah, 20 tahun dulu lah. Jadi surat khabar pun masih ada lagi. Sekarang surat khabar susah nak jumpa. Jadi digunakan surat khabar dan pisang, dia akan hantar ke gerai untuk orang sarapan pagi lah. Jadi gitulah aktiviti harian Wak Mael ni. Kalau tak ada urusan jenazah, dia akan berkebun. Dia akan jaga lada dia, sayur-sayur lain. Kalau dia dapat ada tanaman dia dah mengeluarkan hasil, dia akan menjual kepada orang kampung. Jadi isteri pun ada buat perniagaan nasi lemak, yang mana pendapatan tu akan menampung kehidupan mereka seharian lah, dengan anak-anaknya. Dilipukan dalam 7 orang lah. 7 orang, ada lelaki dan ada perempuan. Jadi Wak Mael ni memang kerja dia membersihkan kubur, sapu-sapu, kadang bekal-bekal sampah. Mana ada daun-daun, ada yang daun-daun yang gugur tu, dia akan bersihkan. Ganti-ganti pokok yang mana yang jatuh, mana yang patah, dia akan bersihkan lah. Kalau ada kematian, dia adalah orang yang pertama yang dipanggil lah untuk menguruskan jenazah ataupun menyediakan liang lahat untuk dikebumikan jenazah tersebut lah. Jadi Wak Mael ni dia memang ahli jawatan ketua masjid lah, sebagai pengurusan jenazah dengan EJK lain lah. Jadi nak dijadikan cerita, ada satu hari tu Wak Mael ni dia bersihkan kawasan kubur tau. Sebab apa? Petang tu, ni berlaku pada waktu petang. Petang tu ada seorang
pemotong rumput lah. Potong rumput di kawasan kubur tu. Jadi rumput tu berserakan lah. Jadi Wak Mail ni ambil penyapu, dia bersihkan lah. Waktu pun dah petang kan, dia sapu-sapu bersih-bersih. Lepas tu dah sampai ke waktu hampir maghrib lah. Jadi bila sampai waktu maghrib, Wak Mail ni pun rasa keletihan lah. Dia dah bakar sampah, dia sapu-sapu bakar sampah semua. Dia tertidur di satu ambin ataupun gazebo lah, atau tempat duduk, tempat rehat di kawasan kubur. Yang mana kat situ memang orang boleh rehat. Jadi Wak Mail pun dia letak barang kat situ. Jadi dia lepas sapu sampah tu, dia tertidur. Kebetulan waktu tu belum maghrib lagi, dah nak maghrib. Jadi dia tertidur. Mungkin kerana keletihan, dah penat bersih-bersih, berkebun apa semua, lepas tu bersihkan kawasan kubur, dia pun letih, dia tertidur. Bila dia tertidur, dia tak sadar maghrib tu azan dah berkumandang. Dia tak sadar, langsung tak sadar. Mungkin memang terlalu letih katnya. Dia sadar dia bukan dalam pukul 9 malam. Dia bukan dalam pukul 9 malam, dia baru tersadar dari tidur, yang mana dia sadar hari pun dah gelap tau. Hari dah gelap, dia pun dah rasa macam sejuk. Sebab yalah, dia dekat kawasan tu tak pakai selimut dah semua kan. Jadi kat kawasan kubur, jadi kesejukan tu terasa lah. Jadi bila dia sadar tu dah dalam pukul 9, pukul 9 dah maghrib dah terlepas. Isyak pun kat surau pun diorang dah semayang berjemaah semualah kan. Jadi Wak Mail ni dia tersedar, alamak, dah pukul 9. Dia tengok jam pukul 9 kan. Jadi dia pergi dia kemas-kemaskan diri lah, nak pergi ke surau tu dengan kubur bersebelahan. Mana kubur tu besar, sebelah tu surau. Jadi dia nak pergi ke surau. Tapi bila dia bangun, dia rasa dia nampak dekat satu kawasan kubur ni, macam 100 meter daripada tempat dia berehat tu, tempat dia tertidur tu, dia nampak ada orang bakar lilin, beberapa orang, ada 3-4 orang di satu kubur tau. Di satu kubur. Jadi dia tengok, ini orang ni buat apa kat sini ni? Jadi dia pergi kat situ, tengok ada api, beberapa banyak api lah, pelita lilin gitulah. Tapi ni jauh nampak berapi lah, dan ada beberapa orang kat situ. Jadi dia kata, ini orang ni macam buat pemujaan. Jadi dia pergi dekat, lepas tu dia jerit, woi. Jadi yang 3-4 orang tu nak dengar apa Wak Mail menjerit woi itu, dia semua berterabur lagi. Jadi Wak Mail ni, budak-budak ni kau pergi buat macam pemujaan dah. Pemujaan tu apa tak tahu lah, untuk nombor ekor ke, untuk buat benda-benda khurafat, tak tahulah. Jadi 3-4 orang tu berlarilah, meninggalkan kawasan kubur tu. Jadi Wak Mail tengok adalah lilin yang dah dibakar dengan beberapa alatan lah, macam ada piring, ada lilin, ada kemenyan kat situ. Jadi dia pun macam, budak-budak ni apa malam-malam buat gini? Tapi dia tengah tengok itu, Wak Mail terdengar bunyi macam orang menangis tau. Ada orang gitu. Bila dia cari, mana pula suara ni menangis ni? Jadi bila dengar suara menangis tu, dia cari, dia ternampak satu lembaga besar tu. Bila nampak satu lembaga besar je, dia pun terperanjat. Wak Mail pun terperanjat tengok. Astagfirullahaladzim. Wak Mail pun lari. Nampak lari lah. Kawasan gelap. Lepas tu nampak satu lembaga besar. Lebih tinggi pada manusia biasa. Dia gelap lah, macam bayang-bayang lah. Tapi nampak lembaga lah. Dia pun berlari sampai ke surau. Sampai ke surau adalah ada orang dah lepas semayang isyak. Adalah beberapa orang yang tinggal nak tutup lampu ke apa kan.
Dia tanya, Wak Mael, kau ni kenapa peluh-peluh sini? Haji Muhammad kata, aku balik jogging lah. Selepas apa yang berlaku, Wak Mael tak ceritalah dengan AJK masjid tu apa yang dia nampak malam tadi tu. Jadi Wak Mael pun rasa kemenatan, dia rehat dulu dekat tangga surau tu. Lepas tu Wak Mael pun balik ke rumah lah. Balik ke rumah, lepas semayang kat rumah tu, lepas mandi apa semua, dia malam pun dia terfikir-fikir macam tak lena tidur tau. Sebab perkara tu menghantui diri dia. Dia takut benda tu memudaratkan penduduk kampung. Jadi besok pagi Wak Mael pun pergi semayang subuh. Pergi subuh dekat surau tersebut. Lepas semayang subuh apa semua, Wak Mael pun beritahulah dengan AJK masjid, Pak Imam, Tok Siak semua. Dia beritahulah yang malam tadi dia berjumpa dengan beberapa orang di kawasan kubur yang membuat satu ritual atau pemujaan di atas kubur. Jadi Wak Mael kata dia nampak beberapa orang tu tengah membakar kemenyan, membakar lilin. Lepas tu Wak Mael kata dia nampak satu lembaga hitam. Sebelum tu dia dengar bunyi orang menangis. Lepas tu dia nampak lembaga hitam tu muncul. Lepas tu dia berlari ke surau. Jadi dia beritahu dengan Pak Imam dan AJK masjid, benda ni benda kurafat, kita perlu membenteras. Takut ada berlaku perkara yang tak diingini. Jadi Pak Imam, AJK, Pak Bilal, Tok Siak semua berbincang-bincang. Dia kata perkara ni kita mesti benteras. Tapi Tok Siak dah cakap, engkau betul ke Wak Mael ni? Ada ke orang buat pemujaan tu? Setahu aku dalam kampung ni tak ada orang buat pemujaan. Tapi macam mana boleh ada? Tapi dia kata tak apa, kita mesti siasat dulu. Takut benda ni mungkin benar ataupun tak benar. Tapi tak tahulah betul atau tidak. Apa pun kita kena siasat dulu. Jadi kita tak naklah di dalam kampung ni, ada kawasan kubur ni jadi tempat satu orang-orang luar membuat ritual atau pemujaan yang bercanggah dengan Islam lah. Jadi dah mereka berbincang-bincang tu, ada yang percaya, ada yang tak percaya. Tapi untuk memuaskan hati semua, mereka ramai-ramai lah pergi ke kubur tersebut. Jadi mereka ramai-ramai pergi ke kubur tersebut untuk memastikan perkara tu benar-benar berlaku. Jadi mereka ramai-ramai lah, ada AJK masjid tu beramai lah, satu rombongan lah pergi ke kubur tu nak tengok, nak pastikan apa yang Wak Mael cakap tu adalah betul. Jadi bila sampai ke kawasan kubur tu, Pak Imam pun tanya, Wak Mael, kubur yang mana satu? Jadi Wak Mael kata, ini, sini, kat sini. Tapi Wak Mael tengok, tercengang tau. Jadi Pak Imam kata, mana ada apa-apa? Tak ada apa-apa, bersih. Tak ada kesan-kesan orang buat pemujaan. Lepas tu Wak Mael kata, betul. Semalam saya nampak 3-4 orang ni tengah buat satu pemujaan di atas kubur tu dengan ada beberapa batang lilin. Lepas tu bila saya sergah, diorang terperanjat, diorang lari. Jadi saya tengok kat situ memang ada kesan, memang ada lilin, ada piring, ada kemenyan. Lepas tu bau-bau kemenyan pun ada kat situ. Jadi pasal tu saya beritahu ada benda kat sini. Jadi AJK kata, Pak Imam dengan Pak Bilal, Tok Siak semua dengan AJK semua kata, mana ada, tak ada lah Pak Mael, mana ada. Tengok kawasan bersih je, tak ada kesan-kesan orang pijak semua, tak ada. Macam mana awak boleh buat cerita ni? Lepas tu Tok Siak kata, Wak Mael kau ni mana mandai ni buat cerita. Tak cerita apa benda kau buat, kau tertidur. Kau kata kau tidur kan, tentang kau mimpi, kau ngigau ke. Lepas tu kau buat cerita. Kau jangan mana-mandai ni Wak. Kau
punya pasal ni nanti buat orang semua takut. Sedangkan benda ni tak berlaku, tapi kau dah buat cerita. Jadi Wang Mai kata, iya, saya nampak dengan mata kepala saya sendiri yang tegur, saya sendiri yang jerit, saya panggil woi gitu. Jadi diorang terpanjat, diorang semua tergabung lagi. Takkanlah saya nak bohong. Lepas tu Tok Syah kata, engkau ni pandai lah buat cerita, Mael. Kau buat ni, kau jangan pandai buat cerita tau. Sebab nanti benda yang tak ada engkau ada-adakan menjadi satu masalah pada kampung kita. Kalau ada tu lain, sekarang tak ada. Kesan pun tak ada. Jadi Wak Mai pun dah bengang, rasa macam malulah. Apa yang diberitahu tu orang tak percaya. Lepas tu bukti pun tak ada. Jadi diorang dah mengecam Wak Mai. Seolah-olah macam Wak Mai ni mereka-reka cerita. Jadi diorang pun tak kisahlah. Jadi Pak Imam kata, okey, sekarang benda ni tak ada apa-apa, jadi benda tak berlaku. Yang nampak Wak Mai seorang. Jadi tengok bukti-bukti yang ada. Kalau ada, kita boleh buat report ke Jabatan Agama. Tapi sekarang tak ada. Jadi tak boleh nak buat report. Jadi kita anggap benda ni tidak ada, tak berlaku kat sini. Jadi Wak Mai pun rasa macam sedih lah, pasal orang tak percaya. Yelah, orang pun memang tak percaya lah pasal bukti tak ada. Jadi mereka pun lepas tu bersurai. Bila bersurai tu Wak Mai lepas tu baliklah rumah, semua bersurai lah balik rumah. Jadi Wak Mai pun balik rumah. Zohor tu dia tak pergi surau lah. Wak Mai tu pergi surau waktu asar. Jadi bila dia pergi waktu asar tu, jemaah masjid semua dah pandang dia semacam tau. Dah pandang semacam. Jadi dia kata, dia dengar bisik-bisik berkatakan Wak Mai buat cerita yang mengatakan ada orang berbuat pemujaan di atas kubur. Sebenarnya tak ada, tapi Wak Mai mengadakan cerita. Jadi diorang pun berbisik-bisik lah, bergosip-gosip lah, mengatakan Wak Mai ni pandai-pandai lah buat cerita yang tak ada, dia ada-adakan, membuatkan orang semua jadi takut tau. Jadi berita ni dia semakin tersebar. Bila semakin tersebar, jadi viral lah. Viral lah, mulut ke mulut lah. Sekarang pakai WhatsApp. Sekarang zaman dulu dia viral, mulut ke mulut lah, cerita-cerita. Jadi satu kampung pun tahu mengenai apa cerita Wak Mai ni, yang jumpa orang yang mengamalkan perkara khurafat dengan lembaga di atas kubur yang menangis tu. Jadi perkara tu membuatkan penduduk kampung ni takut. Terutama sekali kalau yang orang kerja kilang, anak-anak dara yang kerja kilang balik malam kan, diorang dah rasa takut. Dan mana-mana yang anak-anak perempuan ni, dia minta mak bapak dia ambil kat simpang, simpang yang mana bah kilang turunkan kan, ambil. Jadi satu menyusahkan orang kampung lah. Jadi benda ni jadi satu ketakutan pada penduduk kampung, terutama sekali anak-anak dara yang balik kerja, yang balik kerja malam, kerja kedai makan yang balik malam ke, atau kerja kilang yang balik malam ke, masing-masing rasa takut dengan cerita Wak Mai ni. Walaupun orang dah kata benda ni tak ada, tapi Wak Mai punya cerita tu menyebabkan satu kampung rasa takut tau. Takut ada macam gangguan ke apa kan. Jadi mak bapak atau abang-abang yang dewasa ni terpaksa satu kerja pula nak ambil anak-anak dara yang balik pada kilang ni, ataupun balik pada kerja waktu malam ni. Jadi mereka pun dah marah dengan Wak Mai sebab membuat satu cerita yang tidak ada. Walaupun Wak Mai kata benda tu ada, tapi orang kata bukti tak ada. Jadi dia anggap Wak Mai ni mereka-reka cerita. Jadi reputasi Wak Mai pun semakin jatuh. Orang pun semakin tak percaya dengan Wak Mai. Selepas kisah mengenai Wak Mai yang bertemu dengan sesuatu di kuburan tu, keadaan menjadi semakin panas. Sebab beberapa penduduk mula bercerita
mereka bertemu dengan beberapa makhluk lah, umpama macam pocong, ada pontena, ataupun ada macam gondoruo di kawasan perkuburan tu. Apabila mereka pulang dari kerja waktu malam melalui jalan kubur tu, sebab kuburan tu jalan-jalan antara jalan utama lah. Jadi mereka ni mulalah cerita dia nampak penampakan beberapa makhluk yang tidak diingini lah. Jadi cerita tu semakin tersebar lah, semakin panas, semakin membuatkan orang kampung terasa ketakutan lah. Sebab orang yang bertemu ni dia bercerita dari mulut ke mulut, jadi di dalam kampung tu menjadi huru-hara lah. Jadi dengan cerita Wang Mael ni bertemu dengan pemuja-pemuja di kubur tu, kemudian menjumpa makhluk yang sebesar pokok ni, membuatkan orang kampung semakin merasa takut dengan apa yang berlaku. Selepas kejadian yang mereka bertemu dengan makhluk-makhluk tu, cerita tu semakin tersebar. Dalam beberapa hari lepas tu, Wang Mael terasa badan dia sakit lah. Badan dia sakit, satu badan sakit lah. Tulang belikat sakit, kaki sakit. Jadi Wang Mael ni adalah seorang kawan di ujung kampung lah. Kawan dia seorang tukang urut lah. Jadi seorang tukang urut yang boleh urut badan lah. Maksudnya untuk memulihkan sendi-sendi mana yang tersedia ke, sakit ke, sengal-sengal ke. Jadi Wang Mael pun telefon lah kawan dia tu. Kawan dia suruh datang minta tolong ngurut. Jadi kawan Wang Mael ni datang ngurut, tapi cara ngurut dia lain lah. Jadi Wang Mael dah beberapa hari tak pergi ke surau. Jadi dia duduk aja kat rumah sebab badan dia sakit. Dia panggil dah satu tukang urut untuk mengurutnya. Jadi tukang urut ni, dia punya cara ngurut dia akan masak minyak tau. Minyak daripada akar kayu, daripada daun herba. Dia masak minyak, masak sendirilah untuk dibuat minyak untuk ngurut. Jadi minyak tu dia bawa ke rumah Wang Mael. Jadi sebelum dia mengurut tu, tukang urut tu, dia akan membakar kemenyan. Jadi berasap-asap lah rumah Wang Mael tu. Sebab Wang Mael pun tak kisahlah kau pakai kemenyan ke apa, yang penting kau ngurutkan aku supaya aku sembuh. Jadi kawan Wang Mael ni mengurut pada waktu malam lah, bukan lepas isyak gitu, dia datang mengurut dah. Jadi ketika tukang urut tu mengurut Wang Mael pada waktu malam, jadi adalah orang lalu di kawasan rumah Wang Mael tu. Ternampaklah asap-asap keluar daripada rumah Wang Mael dengan bau kemenyan. Jadi bila dah dia nampak, yang penduduk kampung tu nampak ada asap, lepas tu bau kemenyan, jadi diorang ni dah buat satu spekulasi tau. Dia mengatakan Wang Mael ni ada buat sesuatu ritual atau pemujaan. Jadi besoknya perkara ni heboh lah. Jadi orang kampung beritahu yang Wang Mael ni ada membela sesuatu. Sama ada tak kira lah membuat sesuatu perjanjian dengan makhluk alam sebelah ke, atau membela saka ke. Jadi diorang dah buat satu cerita yang Wang Mael ni ada sesuatu kat rumahnya yang mana benda tu melanggar hukum-hukum Islam. Jadi benda ni dah tersebar satu kampung yang mengatakan Wang Mael ni ada membuat perbuatan khurafat. Jadi bila Wang Mael dah sihat, Wang Mael pergilah ke surau. Bila sampai ke surau, dia dipulaukan dengan jemaah surau. Macam-macam tak nak berbual, tak nak bersembang, tarik muka. Seolah-olah macam Wang Mael ni membuat satu kesalahan yang besar sampai orang kampung atau jemaah surau tu tak nak berbual dengan dia. Jadi Wang Mael tu heranlah, kenapa pun tak nak berbual dengan aku. Jadi dia jumpalah seorang kawan baik dia satu kampung tu yang rapat dengan dia.
Berceritalah kenapa orang kampung tak nak berbual dengan dia, macam pulaukan dia. Kawan dia sendiri yang rapat dia pun tak percaya dengan dia. Kawan rapat dia pun pulaukan dia. Jadi dia rasa sedih lah. Jadi bila dia rasa sedih, dia pun baliklah ke rumah. Bila balik ke rumah, jumpalah anak bini dia. Lepas tu anak-anak dia pun cakap, tak sangka ayah yang kita orang sangka baik ni, selalu pergi surau, menguruskan masjid, menguruskan jenazah, sanggup membuat perkara kurafat. Lepas tu Fuad yang kata, aku buat kurafat apa? Orang kampung semua dah beritahu je, ayah ni membuat perkara yang kurafat. Ayah memuja sesuatu yang bukan dunia kita. Diorang kata ayah ada bela hantu, ada bela saka, ada bela jin. Astaghfirullahaladzim. Wak Mai kata, mana ada? Lepas tu isteri Wak Mai kata, tak adalah, ayah kau tak ada buat apa-apa pun. Lepas tu anak-anak Wak Mai pun tuduh Wak Mai buat sesuatu yang tak baik, sehingga kan mereka ada satu perbalahan atau pertengkaran kecil lah, sehingga kan Wak Mai jatuh sakit. Dan Wak Mai pun dimasukkan hospital kena sakit jantung, masuk ke IGN, sebab terperanjat ataupun terkejut dengan tuduhan yang anak dia berikan. Dengan orang kampung lagi, dengan anak-anak dia lagi, satu tekanan pada dia sampai dia kena serangan jantung. Jadi Wak Mai pun dimasukkan ke hospital di IGN Kuala Lumpur lah. Jadi dia bukan seminggu Wak Mai duduk dalam IGN lah. Jadi isi dia jagalah Wak Mai ni di dalam hospital. Ada satu hari tu, anak Wak Mai ni yang duduk serumah dengan dia, semua masih duduk serumah. Ada baru balik daripada kursus. Ada kursus kerja lah. Jadi anak dia ni dengan satu rakan dia sekampung ni sama-sama tempat kerja, sama-sama balik kursus. Jadi dia dua orang ni balik kursus dah. Sebelum sampai ke rumah tu, mereka akan lalu kubur dan kawasan surau lah. Pasal surau kubur tu sebelah je. Jadi sedang mereka ni lalu sebelah surau tu, tiba-tiba rakan anak dia tu berlari. Jadi anak Wak Mai ni pun berlari juga sama dengan kawan dia. Berlari lepas tu kejar. Kenapa engkau ni? Kenapa? Dengan mencungap-cungap dia. Mencungap-cungap anak, maknanya kawan anak Wak Mai ni berlari mencungap, tapi anak Wak Mai dia dapat tangkap. Kau kenapa lari? Apa masalah? Tak ada. Aku nampak bapa engkau tu ada kat surau. Bapa aku mana ada dekat surau? Bapa aku kat hospital kat Kuala Lumpur. Tidak, aku nampak bapa engkau kat surau, pasal tu aku lari. Lepas tu anak Wak Mai ni, tak apa, aku telefon mak aku. Dia telefon kat Kuala Lumpur tu, Kuala Lumpur tu, dekat resepsionis lah. Dia tanya, mak dia ada kat mana? Lepas tu dah lama-lama dia tengok mak dia ada dekat AJN, dekat Kuala Lumpur dengan ayah dia. Dia kata betul lah, memang ayah dia tu ada dekat AJN. Tapi siapa yang dia nampak dekat surau tu? Jadi anak tu pun balik lah. Jadi bila dah balik, dah tahu yang pastikan memang ayah dia dekat IGN. Jadi masing-masing pun balik dah. Jadi budak yang kawan anak dia ni, bila dah tahu yang Wak Mai ni ada kat Kuala Lumpur dekat IGN, tapi dia nampak Wak Mai tu ada dekat surau. Jadi dia dah beritahu dengan orang tua dia ni, mengatakan dia nampak Wak Mai dekat surau, sedangkan Wak Mai ada di hospital IGN. Jadi bapa pada budak ni dah berceritalah, dah menyebarkan cerita yang Wak Mai ni ada bela saka,
Mana kat surau tu dia nampak Wak Mael. Sedangkan Wak Mael tu ada di hospital sedang menerima rawatan. Lebih kurang seminggu Wak Mael terima rawatan di IJN tu. Akhirnya Wak Mael pun dibenarkan keluar lah. Jadi Wak Mael pun baliklah ke rumah. Beberapa hari rehat di rumah. Lepas tu Wak Mael pun mulalah pergi ke surau. Bila Wak Mael pergi ke surau, sambutan yang diterima oleh jemaah surau tu sangat mendukacitakan. Seolah-olah Wak Mael ni tak wujud langsung. Sebab mereka dah memulaukan Wak Mael ni. Jadi ada beberapa orang je lah yang bertegur, cuma tegur gitu je lah, beri salam tu je lah. Tapi masing-masing tak nak melayan Wak Mael lah. Sebab dia anggap Wak Mael ni ada membela sesuatu lah. Atau membuat sesuatu yang tak baik lah. Hari ke hari cuma pergi surau, balik, pergi surau, balik tu je lah. Dia tak ada nak bersembang dengan jemaah surau lah. Sebab dia tahu kalau dia nak bersembang pun orang tak nak layan dia. Jadi dia tak apalah, tak ada masalah. Dia pergi surau, lepas tu balik, gitu dah kerja dia. Lepas tu dia nguruskan dia punya kebun dia. Dia ngantorkan nasi lemak isi dia dekat warung. Itu dia dah rutin harian dia. Sampai adalah satu hari adalah kematian di kampung tersebut, yang mana satu jenazah tu diuruskan oleh jemaah surau tersebut lah. Jadi mereka dah nguruskan, sampailah waktunya, dah semayangkan ikapan apa semua, sampai waktunya jenazah ni nak dihantarkan balik ke kampung. Kampungnya bukan dekat, kampung di Kedah. Surau tu di satu negeri Johor, nak hantar ke negeri Kedah. Jadi masing-masing Pak Imam, Bilal semua dah kata siapa yang boleh bawa jenazah ni pergi ke Kedah. Jadi masing-masing tak ada lah yang nak bawa. Jadi bila Wak Mael ni tengok tak ada siapa yang sanggup bawa jenazah ni ke Kedah, jadi Wak Mael pun menawarkan diri lah yang dia sanggup bawa jenazah ni balik ke Kedah. Sebab pun jenazah tu orang asalnya orang Kedah, tapi duduk kampung tu dah berapa lama. Kemudian bila dia meninggal, keluarga dia minta dia kebumikan di negeri Kedah lah. Jadi Pak Imam kata okey lah, ini Wak Mael boleh bawa jenazah ni, tapi takkan Wak Mael seorang. Pak Imam kata mestilah kena ada beberapa orang yang temankan Wak Mael ni, takut apa-apa berlaku di tengah jalan. Jadi Wak Mael kesarankan ada 2 orang budak, pemuda supaya menemani Wak Mael untuk bawa jenazah ni daripada negeri Johor ke Kedah, sebab jalannya dia jauh. Jadi Wak Mael ni bawalah jenazah tu pergi ke Kedah dengan 2 orang pemuda. Waktu tu dia bukan tengah hari lah. Tengah hari, dia bukan Zohor itulah. Dia bawa jenazah tu pergi ke Kedah. Jadi dalam perjalanan seorang pemuda ni yang menemani Wak Mael ni mengandung sakit perut. Dalam perjalanan tu dia mengandung sakit perut. Waktu dia bukan dalam nak maghrib itulah. Jadi bila sampai satu tempat R&R ni, budak tu dah sakit perut. Jadi Wak Mael pun turunkan dia di satu R&R. Jadi yang budak tu mencecit lah pergi ke tandas untuk melepaskan hanjat. Jadi Wak Mael ni isap rokok lah. Kat luar van tu dia isap rokok. Dia 3 orang duduk kat depan. Jadi Wak Mael keluar pada van isap rokok. Seorang budaknya tidur lah. Tidur. Perjalanan jauh je, depan nak dia tidur lah. Jadi yang seorang ni pergi ke tandas. Jadi lepas beberapa lama tu, yang budak yang pergi tandas ni, dia balik semula dah. Dia balik semula, dia tanya, Wak Mael, bila masa awak sampai sini? Kau kenapa? Aku memang kat sini.
Tak, saya nampak tadi Wak Mail ada kat tandas. Bila masa pula aku pergi ke tandas, Wak Mail kata. Jadi Wak Mail kata, tak ada, aku dekat sini dari tadi. Aku tunggu tengah esok rokoknya, aku tunggu kau. Tidak, saya nampak Wak Mail kat tandas tadi. Saya tegur Wak Mail. Wak Mail kata, dah siap ke belum? Itu je. Jadi saya ni nampak Wak Mail alih-alih ada kat sini. Bila masa tahu Wak Mail sampai sini? Jadi Wak Mail kata, tak ada, aku tak ada pergi tandas pun. Jadi tengah kecoh-kecoh tu, budak yang seorang tu, pemuda yang seorang tu tersedar dari tidur. Lepas tu dia kata, apa yang kecoh-kecoh ni? Lepas tu budak yang seorang tu, yang sakit perut tu, dia kata, tak ada, aku tadi nampak Wak Mail dekat tandas. Dan aku berbuang dengan dia sekejap. Lepas tu bila aku bersin je, aku tengok Wak Mail tu dah tak ada. Akhirnya tak pergi beli air ke apa ke. Tiba-tiba aku tengok dia ada dekat van. Lepas tu, tidak, aku dekat sini tadi. Aku nak cakap bukti pun budak ni tengah tidur tadi. Jadi, aku tak boleh nak beri bukti. Tapi aku memang ada kat sini. Aku tak ada kat tandas. Kalau macam tu, saya tak nak ikutlah Wak Mail. Betul lah orang kampung kata Wak Mail ada bela saka. Wak Mail dekat sini, tapi dekat bilik air pun ada Wak Mail juga. Jadi, saya tak nak ikut Wak Mail. Kenapa tak nak ikut? Jomlah kita pergi. Tak nak, saya tak nak ikut Wak Mail. Dudu pun kata saya tak nak. Dudu dah boykot Wak Mail. Dudu tak nak pergi. Jadi Wak Mail kata, okeylah, kalau tak nak pergi, tak apalah. Kalau ada bas-bas persiaran ke berhenti kat sini, kau tumpanglah dia. Jadi budak kata, tak apa, saya telefon keluarga saya, biar dia orang ambil kat sini. Saya tak nak ikut Wak Mail. Tak apa, benda yang ada kat Wak Mail ni, saya pun tak tahulah. Jadi Wak Mail pun rasa macam sedih lah. Orang kata, tak apalah, kau ada jumpa bas ke apa sini, kau naiklah, kau cakap nak balik mana-mana, aku kasih kau duit. Wak Mail saya kasih duit lagi. Jadi Wak Mail pun mandulah seorang diri ke Kedah. Sampai kat rumah kat kawasan Kedah tu, kat rumah yang jenazah nak turunkan tu, ada orang kampung menjerit dah. Beritahu jenazah dah sampai. Jadi orang kampung datanglah. Turunkan jenazah tu. Jangan kasih driver tu turunkan jenazah. Jadi Wak Mail kata, kenapa pula aku tak turunkan jenazah? Tapi tak kisahlah. Jadi ramai-ramai turunkan jenazah tu, ambil jenazah, turunkan. Lepas tu bawakan ke rumah. Jadi tong tu dia biar gitu, tercampak dalam van. Cakap, kenapa pula dia biarkan dalam campak-campak apa ni, kerana ni dalam van. Jadi rupanya Wak Mail dapat tahu yang orang daripada Johor tu dah telefon dengan orang Kedah mengatakan Wak Mail ni ada bela saka. Jadi Wak Mail ni rasa sedih lah. Lepas jenazah naik ke rumah apa semua, diorang semua tak pedulikan Wak Mail. Tak pelau Wak Mail minum ke, tidur situ ke apa, tak. Jadi Wak Mail dengan rasa sedih, dengan rasa pilunya, betulkan apa keranda apa semua tu yang dalam van tu, betulkan balik, tutup van. Masing-masing tak cakap apa-apa dengan Wak Mail. Wak Mail buat kerja sendiri. Jadi Wak Mail pun sedih lah. Jadi dia start van, dia terus balik ke Johor. Jadi Wak Mail dengan rasa macam sedih. Kenapa dia orang buat aku macam gini? Apa salah aku? Kenapa dia orang anggap aku ni orang yang bersalah? Sedangkan aku daripada Johor datang ke Kedah buat jenazah ni, buat fardu kifayah ni, tapi dia orang langsung tak hargai aku. Jadi orang kampung tu biarkan Wak Mail tu balik sendirilah. Mana tak ada nak pelawa makan ke, minum ke, rehat dulu ke, tak ada. Jadi Wak Mail dengan berlinang air mata bawa van tu, van jenazah daripada Kedah balik ke Johor. Dengan rasa sedih, dengan rasa pilu. Lepas tu berdoa, ya Allah Tuhanku, selamatkanlah perjalananku ini. Jadi Wak Mail tu bawa lah sampailah ke negeri Johor. Di rumahnya, sampai rumahnya. Dia bukan sampai rumah, dia bukan 12 malam lah. Wak Mail bawa dengan laju lah. Mana tak berhenti, mana-mana pun berhenti cuma isi minyaknya. Sebab dia rasa kecewa. Sebab dia ni seolah-olah macam tak diperlukan. Seolah macam terlalu hina.
terlalu jahat. Jadi Wak Mail ni rasa macam orang-orang ni memang memulaukan dia. Jadi dibawa dengan laju sampai ke Nerjo, dia bukan dalam pukul 12 malam. Sampailah ke rumah dia. Bila Wak Mail sampai ke rumah je, Wak Mail pun rehat dululah. Jadi van yang dia bawa tu dia mesti pulangkan semula ke surau. Jadi masa sampai ke rumah tu adalah anak dia, beberapa orang anak dia dan juga isteri dia lah. Masa dekat rumah tu baru sampai tu, anak dia ada menunggu Wak Mail. Jadi terjadilah satu pertengkaran kecil lah, yang mana anak-anak dia kata Wak Mail ni ada boleh saka. Jadi orang kampung dah beritahu dia yang Wak Mail ni ada boleh jin, ada boleh saka dah, ada membuat suatu perbuatan yang kurafat lah, perbuatan syirik lah. Jadi masa bertengkar tu Wak Mail rasa sedih lah, tapi Wak Mail tetap kena pulangkan van tu ke surau. Jadi Wak Mail tu ambil kunci van tu, pergi ke surau. Jadi pulangkanlah van tu ke surau. Jadi van tu kena parking lah, sebab dia nak motor dia bawa balik. Dia parking van dekat surau. Surau tu dengan kubur sebelah je. Parking kat surau. Jadi dia letaklah kunci tu tempat sangkut kunci lah, yang van tu parking. Jadi masa dia lah dah letak van tu kat surau, dia dah nak balik. Dia nak ambil motor dia. Jadi masa dia nak balik tu, nak ambil motor tu, dia ternampak ada satu cahaya api di kawasan perkuburan tu. Jadi Wak Mail macam tengok ada api apa ni kat kubur ni. Jadi dia nak pergi, tapi rasa serba salah. Dia kata kalau aku pergi jadi macam Utari yang ada orang buat pemujaan, lepas tu orang tak percayakan aku, nanti jadi satu masalah besar lagi. Jadi Wak Mail macam terfikir-fikir tau, nak pergi tak nak, nak pergi tak nak. Itu masa tu dah dekat pukul 1 dah. Dekat pukul 1 pagi. Jadi dia serba salah macam mana. Tapi dia tengok ada api. Dia takut kalau misal kubur tu terbakar, kawasan kubur terbakar ke pun jadi masalah juga. Jadi Wak Mail ni nak tahulah api tu apa api tu sebenarnya. Sama ada orang buat pemujaan ataupun kubur terbakar. Jadi dia nak tengok apa kejadian kat kubur tu. Jadi masa dia pergi tu, dia tak jadi start motor lah. Dia pergi lah, kubur dengan surau tu sebelah je. Dia pergilah jalan pelan-pelan. Dia jalan. Kemudian dia tersandung satu kubur ni, batu nisan lama kat kubur tu. Tersandung, lepas tu dia terjatuh. Bila terjatuh, kepala dia tergantuk dekat bucu kubur tu, kepuk kubur tu. Kepala tergantuk. Dia rasa macam nak pitam. Bila rasa nak pitam tu, dia ternampaklah ada beberapa kelibat manusia ke apa tak tahu lah, mengelilingi dia. Dia terpasam macam itu, lepas tu dia terus pitam. Terus tak sedar diri. Bila dia sadar je, dah pagi tau. Dah pagi, dia tengok orang keliling dia lah. Dalam lepas subuh tu, orang keliling Wak Mail tu, Pak Imam, Pak Bilal semua ada. Jadi diorang pakat-pakat hantar ke klinik desa lah. Klinik kampung lah, klinik desa lah. Klinik desa tu untuk Wak Mail terima rawatan. Tapi masa dekat klinik desa tu, dia terima rawatan, kemudian ada beberapa orang polis datang soal siasat dia. Dia tanya kenapa? Sebab kita nak ambil statement, sebab Wak Mail pingsan di kawasan kubur. Di kubur tu tengok ada alat-alat ritual ataupun alat-alat untuk pemujaan, umpamanya lilin, ada nombor-nombor, ada kain kuning, ada cengkerang kura-kura kat situ. Kat situlah Wak Mail pingsan. Jadi kita orang nak ambil, ni polis nak ambil statement untuk nak buat satu tuduhan yang mana Wak Mail telah menjalankan perkara kurafat
di atas kuburan, yang mana benda tu salah dalam undang-undang negeri, dalam undang-undang Islam lah. Jadi benda tu boleh didakwa. Jadi Wang Mail pun dah ambil statement ni semua. Lepas tu Wang Mail pun sebab orang kampung hantar kat klinik apa semua, dah terima rawatan. Wang Mail pun ditahan selama 7 hari dalam lokap tahanan reman lah, untuk ambil statement. Jadi isteri Wang Mail ni terpaksalah bergolok gadai, jual emas dan semua untuk mengeluarkan Wang Mail. Jadi bila dah ambil statement semua, Wang Mail pun dituduh didakwa di mahkamah di bawah kesalahan yang di bawah jatuh agama lah, mana melakukan perbuatan syirik, khurafat di atas kubur. Maknanya perkara tu salah lah. Jadi Wang Mail didenda sebanyak RM3,000. Kalau tak denda, kena penjara. Jadi isteri Wang Mail ni ada simpanan sikit, ada barang kemas, dia jual apa semua nak keluarkan Wang Mail tu, supaya Wang Mail tak dipenjarakan. Jadi Wang Mail kena RM3,000, bukan itulah, RM30, dan dia dilepaskan lah. Cuma Wang Mail ni bila dia kena dakwa, dia kata saya tak melakukan perkara tu. Tapi dalam bukti semua, saksi-saksi, statement polis semua mengatakan Wang Mail pingsan di kubur, dan di kubur tu ada alat-alat ritual, alat-alat pemujaan, ada nombor apa semua. Maknanya itulah satu kesalahan di bawah satu section inilah, section yang salah di segi agama lah. Jadi Wang Mail kenalah denda RM3,000. Jadi isteri dia bayar apa semua. Jadi selepas kena bayar apa semua, keluar pada penjara tu, dah bayar denda, Wang Mail pun keluarlah dengan isteri dia. Bila Wang Mail balik ke rumah, tengok Wang Mail dengan isteri balik ke rumah, Wang Mail tanyalah isteri dia, isteri Wang Mail lah, tanya mana anak-anak kita. Jadi isteri dia kata, diorang semua dah tinggalkan kita bang. Wang Mail bersedih hati lah. Kenapa diorang tinggal kita? Kenapa diorang tinggalkan rumah ni? Diorang dah tak percayakan kita lagi bang, dah tak percayakan abang bang. Sebab mereka anggap abang ni ada membela sesuatu lah, ada membuat perbuatan syirik, perbuatan khurafat. Jadi dia kata abang pun ada bela saka, ada bela jin. Jadi Wang Mail pun diam. Lepas tu dia tanya dengan isteri dia, awak tak nak tinggalkan rumah ni ke? Jadi isteri jawab, tak bang, saya percayakan awak. Sebab saya yang duduk dengan awak, saya makan dengan awak, saya yang tidur dengan awak. Saya tahu kehidupan awak macam mana. Saya tak nampak awak bawa balik saka ke, hantu ke, jin ke, tak ada. Yang saya nampak awak bawa balik cangkul dengan alat-alat untuk menggali kubur. Itu je. Jadi Wang Mail pun diam lah. Jadi selepas kejadian tu, orang kampung semakin memulaukan dia, semakin memulaukan Wang Mail ni. Jadi isteri dia ada buat sarapan hantar nasi lemak kan, hantar ke warung-warung kan. Hantar 30 bungkus nasi lemak pagi, petang ambil 30 bungkus juga. Mana tak ada orang nak beli. Jadi orang situ dah pulaukan keluarga Wang Mail ni. Jadi nasi lemak pun diorang tak nak beli, sebab diorang anggap nasi lemak yang isteri Wang Mail buat tu, ada dia buat letak sesuatu supaya orang makan, suruh laris, supaya orang nak makan nasi lemak tu. Maknanya ada letak sesuatu lah, pelaris. Jadi Wang Mail kata, tak payahlah awak nak masak-masak nasi lemak lagi, buang masa je. Diorang pun tak nak makan nasi lemak kita. Awak nak kasi orang pun orang tak nak. Sebagai habisnya buang je. Jadi nasi lemak pun tak buat. Jadi dia punya sayur-sayur yang dijual pun semua orang tak nak beli. Jadi Wang Mail ni dan keluarga dan isterinya semua diboikot oleh orang kampung lah.
Bukan orang kampung je, anak-anak sendiri pun boikot dan keluar. Jadi orang yang kata tak apalah, mereka pun, anak-anak pun dah besar, dah ada kehidupan sendiri, dah pandai, dah bekerja, pandai-pandai lah hidup. Yang kita ni pandai-pandai lah makan apa yang ada. Jadi gitulah kehidupan Wak Mael setelah didenda dengan kesalahan buat pemujaan di atas kubur. Selepas kejadian tersebut tu, yang mana Wak Mael telah dituduh melakukan kesalahan, melakukan perbuatan syirik di atas kubur dan telah didenda, Wak Mael menjalani kehidupan seperti biasa. Maknanya Wak Mael pergi ke surau dan baliklah. Tapi beberapa hari lepas tu, Pak Imam datang bertemu dengan Wak Mael. Pak Imam mengatakan, Wak, mulai sekarang kami semua telah sebulat suara menggugurkan Wak daripada jawatan pengurusan jenazah di dalam surau ini. Jadi selepas ni Wak tak perlulah melibatkan diri di dalam urusan jenazah, bawa ben jenazah, mandikan mayat atau urusan kuburan. Jadi Wak tak perlu ada dalam pengurusan tu. Kita orang dah sebulat suara menggugurkan Wak. Jadi Wak kata, kenapa saya digugurkan? Jadi Pak Imam kata, dah cukup bagus kita orang membenarkan Wak solat di sini, di surau ini. Kalau ni ikutkan suara ramai, kita orang nak halau Wak Mael keluar daripada kampung ni. Tapi tak apalah, Wak duduk je lah kat sini. Kita tak nak menghalau, tapi kalau Wak nak pergi, kita alu-alukan. Itu kata Pak Imam lah. Jadi Wak pun dengan sedih hati, Wak dengan linangan di mata, Wak pun senyum je lah. Kemudian Wak kata, aku meletakkan diri aku di dalam kampung ini, di dalam karya ini, dalam pengurusan jenazah ini lebih pada 30 tahun. Aku meletakkan diri aku di sini. Tapi dengan sebab satu kesalahan yang aku tak buat, kau orang menghukum aku sebab seolah-olah aku ni membuat satu kesalahan yang besar. Sedangkan kesalahan tu aku tak pernah buat pun. Tapi tak apalah. Ini ujian Tuhan, aku terima dengan hati terbuka lah. Jadi Wak Mael pun balik dengan hati sedih, dengan hati duka, termenung lah. Termenung kat rumah, apa nak buat apa semua. Jadi nak buat macam mana, nak nguruskan jenazah tak boleh, apa pun tak boleh. Segala tanaman, sayur-sayuran semua orang tak nak beli. Hantar nasi lemak, hantar kuih kat warung-warung pun orang tak nak beli. Jadi Wak Mael tu rasa sedih lah, sebab dia punya pendapatan dah tak ada. Dah lah tak ada pendapatan, simpanan pun semakin tipis. Jadi Wak pun duduklah kat rumah, suami isteri, makanlah apa yang ada. Jadi dalam waktu tu adik Wak Mael adalah bagi bantuan dalam 2-300 sebulan untuk dia makan suami isteri lah. Dia suami isteri pun makan bukan banyak sangat. Nak arahkan anak-anak, seorang pun tak balik, seorang pun tak jengah, semua menghilangkan diri. Kebetulan waktu tu hampir-hampir dekat puasa lah. Jadi lagi beberapa hari nak puasa, rumah Wak Mael ni didatangi oleh Tok Bilal. Tok Bilal datang ke rumah Wak Mael. Dia katakan, Wak, nanti tak lama lagi bulan puasa, ada sembahyang tarawih. Jadi Wak tak payahlah datang ke surau untuk solat tarawih, sebab kita tak nak Wak ada dalam surau itu, sebab Wak ni memalukan kampung. Jadi Wak tak perlulah datang untuk berjemaah di surau.
untuk solat tarawih atau solat apa-apalah. Sebab Wak ni telah memalukan kampung, tak nak nama kampung ni busuk. Jadi kalau Wak nak solat juga, nak solat tarawih, Wak solatlah di rumah. Jadi Wak rasa sedih lah sebab dah bertahun-tahun di semayang solat tarawih bersama-sama berjemaah dengan karya semua. Tapi tiba-tiba tahun tu dia telah dihalang untuk menunaikan solat tarawih di surau tersebut. Jadi Wak rasa sedih lah sebab rumah Allah tu, tapi dia tak dapat pergi kerana satu tuduhan yang bukan dia buat. Jadi Wak Mail nak buat apa lagi? Dia ambil lah batu-batu, kayu-kayu kat belakang rumah tu. Dia buat takik-takik apa semua, buatlah batu nisan. Jadi Wak pun buatlah batu nisan apa semua, daripada kayu, daripada batu, dia kumpul lah. Kumpul kat rumah. Dia bagilah siapa yang hendakkan batu nisan tu, dia bagi je sepercuma. Sebab jiwa dia ni untuk menguruskan jenazah tu masih tebal, masih ada. Tapi dia tak dapat melakukan urusan jenazah tu sebab dia telah dihalang. Sedangkan dia dah berkecimpung dalam pengurusan jenazah tu lebih pada 30 tahun. Jadi bila dah biasa buat, tiba-tiba dihalang untuk membuat perkara yang rutin dia, yang biasa dia buat, dia rasa macam sesuatu kehilangan lah, satu kekurangan lah. Dengan bersedih hati, Wak Mail pun kata, "Ya Allah, seandainya ini ujian yang kau berikan padaku, aku reda. Jadi aku reda dengan ujianmu, Ya Allah. Semoga kau ampunilah orang-orang kampung ini agar mereka tidak mencari aku di padang mahsyar nanti. Segala kesalahan-kesalahan orang kampung ni aku maafkan." Jadi Wak Mail pun meneruskan kerja harian dia, tanam pokok, tanam sewa semua. Jadi dia bagilah pada orang luar kampung lah. Orang kampung tu memang tak nak dia punya barang-barang tu, sama dia batu nisan ke, sayur ke, lada-lada apa semua, orang kampung tak nak. Jadi dia bagi pada orang luar pada kampung, pada siapa yang membutuhkan lah. Batu nisan pun dibagi je secara percuma. Selepas habis bulan puasa tu, sampailah Aidilfitri. Jadi Wak ni dengan isterinya masaklah ketupat. Ketupat ni masakan orang Johor, ketupat, rendang. Dengan harapan anak-anak akan balik untuk berhari raya bersamalah. Jadi Wak pun tunggulah kepulangan anak-anak semua. Wak dan isteri dia, Wak Mail. Jadi dia tunggu, dah masak ayam banyak, rendang, ketupat, lepas tu lauk-lauk kari lah, lodeh apa semua kan, kuah kacang, serunding. Masak banyak lah sebab anaknya ramai, 7 orang, 4 lelaki, 3 perempuan. Menunggu kepulangan anak-anak. Tapi sampai hari raya pertama, kedua, ketiga, sampai hari raya dah habis, bayang anak-anak pun tak ada, tak muncul. Betapa sedih dan pilunya hati Wak Mail dan isterinya kerana anak-anak tak pulang beraya. Sampai begitu sekali anak-anak Wak Mail ni buang Wak Mail dan isterinya. Dan mereka menuduh Wak Mail ni membela saka, membela jin. Jadi diorang sampai begitu sekali membuang Wak Mail dan isterinya sampai tak balik ke rumah untuk berhari raya. Sedangkan mereka berdua ni menunggu kepulangan anak-anak. Jadi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun pun silih berganti. Bayang anak-anak pun tak muncul, tak datang, telefon pun tak ada. Jadi Wak Mail dan isterinya redalah dengan apa yang berlaku. Jadi kehidupan Wak Mail macam gitulah. Buat apa, tanam pokok,
tanam sayur. Wak Mai pun buatlah batu nisan yang dia bagi pada orang luar pada kampung tu. Jadi 20 tahun dah berlaku, dah berlalu. Wak Mai pun dengan isterinya menjalani kehidupan seperti biasa, tanpa anak-anak, tanpa cucu-cucu dia, yang dia tak tahu kat mana anak-anak dia sekarang, berapa cucu dia, kat mana anak dia semua, adakah dia ada menantu, semua dia tak tahu. Dah lebih pada 20 tahun. Selama 20 tahun tu, Wak Mai dan isterinya berasa sedih, pilu daripada menunggu-nunggu anak balik ke rumah, sampai dia pun dah tahu memang anak tak akan balik. Jadi Wak Mai dan isterinya pun memohon kepada Allah lah, biarlah dia pergi, Wak Mai dan isterinya pergi bersamalah. Maksudnya kalau nak Tuhan ambil dia, ambillah mereka berdua. Jangan tinggalkan salah satu, sebab nanti ada permasalahan. Kalau seorang ada, seorang tak ada, kesunyian tu ada nanti. Jadi Wak Mai tak naklah macam gitu. Jadi selepas 20 tahun berlalu, Wak Mai ni dia ada motor je lah. Dia dengan isteri dia naiklah motor ke sana ke sini, pergi pekan, beli barang sikit, belanja. Yang mana adik Wak Mai tu kasih dia belanja untuk perbelanjaan harian dia lah. Jadi sedang mereka naik motosikal tu, naik motosikal jenis ni lah, dia lama punya lah, jenis Yamaha Sport gitulah. Tahun tu lah, tahun 20 tahun lepas lah. Dia naik motor, dua-dua orang naik motor ni, laki bini, naik motor, pergilah ke pekan. Tiba-tiba Wak Mai ni dia macam terlanggar lubang. Jadi kedua-duanya jatuh. Jatuh di situ, dan Wak Mai pun meninggal kat situ. Dan isterinya pun meninggal juga. Isterinya tengok Wak Mai dalam keadaan yang sakit tu, dah meninggal. Jadi isteri dia pun macam kena serangan jantung, pun meninggal juga. Jadi kedua-duanya meninggal ketika naik motor. Jadi doa dia dimakbulkan lah, ingin mati bersama. Jadi orang kampung pun bawa balik, nguruskan jenazah apa semua, dikebumikan. Anak-anak pun tak tahu balik ke tidak. Jadi Wak Mai dengan isterinya dah diuruskan, dah dikebumikan. Jadi dalam pengurusan tu, kematiannya ni sangat mudah lah, urusannya sangat mudah. Dipermudahkan segala urusannya untuk proses mandi jenazah dan dikebumikan. Jadi dalam lepas waktu tu, ada orang bercerita lah yang Wak Mai ni sebenarnya ada banyak tanah. Wak Mai ni ada banyak tanah. Jadi tanah dia ni telah diinfakkan kepada kampung lah. Diinfakkan untuk dibuatkan tanah perkuburan. Jadi ada tanah di banyak. Jadi ada 2 tempat dibuatkan tanah perkuburan, diinfakkan untuk buat tanah perkuburan. Jadi gitulah kisah Wak Mai ni, yang mana dia telah dianiaya, dia telah difitnah dengan suatu perbuatan yang dia tidak lakukan. Dan kemudian dia pun dah diganggu dengan makhluk-makhluk alam sebelah ni, yang membuatkan dia terus difitnah, dan kehidupan dia sangat bersedih hati kerana anak-anak pun dia tak jumpa selama lebih 20 tahun. Sehinggalah kedua-duanya memejamkan mata. Jadi itulah kisahnya Wak Mai dan isterinya yang telah pergi menghadap Ilahi dengan meninggalkan tanah yang diwakafkan untuk membuat tanah perkuburan. Yang mana tanah perkuburan tu
dapatlah digunakan oleh orang-orang Islam untuk dikebumikan. Jadi itulah kesudahan cerita ini daripada saya, Pak Mustar Al-Kisah. Assalamualaikum.